Tolonglah masih bibung abangnya aku. Oke guys, akhirnya setelah beberapa bulan korang dah tak timbangan kan. Akhirnya memuncul guys Ya guys. So hari ni hari pertama saya buat konten ni. Jadi yang kedua. Sebab yang pertama ada, saya akan post untuk yang kedua. Tapi yang kedua ni saya akan post untuk pertama. Tapi ya kalau tak perlu, korang tak perlu tahu pun. Sebab apa? Sebab hari special guys. Untuk pembuka saya punya konten setelah lama menghilang, saya akan kembali ke office. Comeback mungkin, tapi tak tahu lah, takut dia orang terima ke tak saya pendatang. Tapi alang-alang disebabkan dah lama dah tak datang, mungkin saya akan jadi talent baru. Okay? So saya akan jadi talent baru, tapi agak bapak disebabkan lama tak datang juga. Man dah ada dekat setengah jam lah dalam kereta ni. Nak turun, dia jadi macam cuak pun ada. Malu tu lebih banyak macam tu. So saya perlukan, Man ni memang pemalu guys. Memang pemalu gila. Oh, kalau korang tengok dekat TikTok saya tu pun kan, saya bukan tak berani, saya tak akan buat lah macam tu. Sebenarnya tu hanya lakonan je lah. Sebab saya ni memang pemalu, penakut, pengecut. Tapi untuk pembukaan kali ni saya rasa saya akan berubah. Okay, saya tak nak banyak cakap dekat intro ni sebab saya nak call someone lah. Saya nak call someone yang boleh guide saya untuk masuk balik ke dalam office. Okay, korang tengok macam ni kejap. Dia sebab lama tak buat konten. Ni memang mic ni memang tak buka. Bukan main begini. Inilah masalah dia guys. Masalah tak lama tak buat konten. Okay guys, so sebab saya tak nak makan masa terlalu banyak kan, takut dia orang dah start konten ataupun dia orang shoot ke apa semua kan. So saya akan call, tak lain tak bukan lah, saya akan call makan lah ataupun Irfan. Dua ni je. Aduh ni Lepas tu banyak lagi lah yang lain, tapi yang ni lah yang memudahkan saya sikit. Maju Naidi. A few moments later. Hello mak. Duk kau? Duk praktis nyanyi. Praktis nyanyi? Dan duk gila. Oh ya kau nyanyi kau hari ni? Kalau aku baru nak pergi OP boleh ke? Ya? Tak start ya? Tak start lagi lah? AI team tak ada shoot? Tak ada. Ya. Malu lah mak, lama dah tak ketemu hari mak. Mai je lah, dah tak rega pun. Tapi kalau aku pergi aku nak go tu mak. Aku nak partner konten. Partner konten? Muat apa Pak Lukman tak ada dia. Pak Lukman tak ada? Ada. Pak ada? Pak ada? Okey. Nanti aku nak. Mila dia tak boleh daduk ke dia. Kalau selain pada hok duduk tengok mic macam hok luar orang apa ni, hok release dah tak ada mari. Macam Saman ko ada. Tak ada. Timan ko tak ada. Tak ada. Tak juga. Lambat lagi ni dah setengah jam siapa. Hai dulu. Tak apa Tak apa kau. Tak start lagi. Ya kau aku tak sama-sama start dah lah. Apa lagi je lah. Okey. Baiklah. Okey. Tiba minta partner. Ni talent baru guys. Saya talent baru. Mak, aku nak air gapai dia. Dah aku kom ni aku nak air gapai dia. Tak ingat dah. Tiket berapa shoot? Tiket berapa? Tiket Pascal lah. Tiket berapa? Aku tak ingat dah ni. Nanti apa gila. Nebula dah aku tak masuk ni. Dekat itu. Atas sekali. Atas sekali? Ground floor. Level 1, level 2. Betul lah mak, level 2.
Okey. Kedai ya. Okey. Ni marah guys. Dah 5 minit dah kau tengok kan. Tengok benda apa dekat luar ni. Jomlah kita masuk ke. Jom kita masuk. Tapi saya nak buat satu konten TikTok macam Hazan. So saya ni konon-kononnya bukan konon-konon, memang saya ni talent baru guys. Talent baru yang diserap balik. Yeah, boy. Tak tahu cakap hari ni juga kena reject ke apa. Bantai lah. Saya rasa saya tak perlu pakai mic sebab sekejap lagi kita akan banyak lagi. Right, so kawan tadi saya dah jumpa dah Alif. Dia tengah meeting dengan Syafiq. So saya tak nak kacau. Bismillah. Kita dah jumpa dah bos. Kejap lagi saya nak review pula dia. Bismillah. Dah lama dah jumpa guys. Let's go. Oh my god. Finally. Aku suka malu dah. Aku suka segar dah. Jangan segar aku. Saya telur baru dah. Sekejap aku panggil orang. Relax dulu. Oh ya. Kau panggil. Sudah. Tak tahu dia orang kenal tak aku. Ni habis tak. Macam tu je reaction dia nampak Manu ah. Kacau ke? Tutup mata. Depan lagi. Jangan buka. Tapi sini. Sini. Okay, stop. Kenapa kau doa apa sial? Okay. Apa kau doa? Okay. 2, 3. Dia tatu. Apa kau doa? Tadi ada hari ni Pak tak ada partner, so Aim akan mengganti dia. Muka excited ah. Bukan mana. Cover muka man. Hari ni kau kena apa shadow sumpah. Ada Loman kat atas. Loman ni Aiman. Abang molo. Ini man stress. Hari ni Aiman Junaidi betul-betul kena shadow tu, sumpah. Overshadow kan. Kenapa tu? Sebab Aiman lagi handsome ni. Oi, jangan tu. Assalamualaikum. Aiman. Aiman Noah tu. Duo. Aiman Noah. Oh, gila duo. Saya cuma malu dah segan. Sudah. Sekali. Menua yo. Patutnya dia yang masuk Red Lane short filem. Sebab dia ni raja short filem dulu. Pada otak habis dia masuk di belakang. Ni. Woi! Aiman Noah stream baby. Kau macam tahu Aim dandut kan? Ya. Aiman dandut. Oh ya. Dandut. Gila Dah lama tak masuk kan. Ada gelik sikit. Akan berpakat dengan siapa? Tak ada pasangan dangdut dia hari ni. Roman tak mari hari ni deh. Oh ya. Okey. Ni reaction Aiman datang ke 18 dulu je. Saya baru. Ya, lebih Partner Faeh. Kalau pada baik. Partner Faeh. Okey lah. Okey lah. Saya Fahan takkan kat ferry. Kenapa takut kat Ferry sedangkan dia ada masih kekosongan lagi? Kau takut apa? Betul tak? Kalau nak payung emas kat Ferry, just call Aiman okey lah. Aiman okey kan payung emas kan? Payung emas di Ferry. Dan dia punya berani tahap dia jogging. Perempuan baju hijau sebelah. Kat Ferry, payung emas. You can do it, girl.
Baik dah. Ini reaction Aiman masuk ini. Aku tak tahu lah. Aku baru dua. Aku jadi segan. Ya Allah, masuklah. Memang Aku ada surprise lagi. apa dia? Sekejap lagi. Itu konten ni. Konten lah. Weh. Ini tele OG ke pak? Tele bikin satu konten, dua konten ke pak? Dalam satu masa. Maknanya sekarang Datuk tak seorang lah. Mana generation semua tak ada idea. Ye. Sekejap. Macam ni tu macam aku pun terasa sebenarnya. Alright. Ready dulu kan? Okay, ini baru. Assalamualaikum. Oh, okay. Ya. Dia masih ingat lagu Taharu tu. Tak suka talent buncit, tak suka. Weh, ni tak buncit sangat tau. Kata depan-depan Pakai baju Kak Ferry dah tu. Tak suka talent buncit. Tak nak. Pandai dah Aiman sekarang datang pakai baju crop. Sekejap, yang kau asal tak yeping? Oh, dia penat. Kita orang selalu lepak. Oh, dengan Nuah sekali lah. Yang pergi gym tu. Pergi gym. Okay. So tadi saya dah jumpa sebenarnya Capik dengan Alip. Betul. Kat bawah. Untuk konten apa, saya datang balik ke rumah. So dia dah excited lah tadi. Tapi saya tak nak ganggu. Ni baru saya dapat jumpa balik dengan dia. Lama tak jumpa pun masih handsome kan? Kau yang masih handsome duk. Tidak. Ni sini. Weh, ini. Ajarlah saya. Ajarlah saya. Boleh man. Boleh. Geram InsyaAllah. Aku tengok TikTok kan. TikTok kau yang kau post tu gambar untuk short film tu. Bapak semat sial. Aku dah repost ke belum? Aku tak ingat. Ada banyak lagi ni. Tak post. Wai. Tunggu. Gila lah. Jangan payung sangat tu. Membara dekat sini tu. Itulah tu nak pakai yang lain. Jom sekali. Boleh man. Boleh man. Jumpa lagi. Baik man. Thank you so much. Alright. Okay, Alifan. Bismillah. Memang mari hanya untuk buat konten tu. Kalau hari tak ada konten, saya mari lah. Ya. Sebab rindu sok. Kalau rindu tak boleh mari buat konten kalau rindu. Biasa tak hari pun. Gitu lah. Pelakon je. Kalau hari-hari biasa je free-free tak saya mari. Kalau ada keperluan nak mari lah. Itu ke apa yang dikatakan rindu. Oh ya lah ada kegunaan nak mari. Tahu ya. Aku letak mari aku hargai ya. Ya. Masih ustaz. Oh. Ciuman Alifan tu. Okay guys. So dia orang sekarang ni tengah busy, tengah apa? Training. Betul. Training untuk konten Alip lah. Untuk apa? Korang kena tengok sendiri lah. So saya akan ada surprise lagi untuk dia orang. Okay, ada surprise lagi untuk dia orang. So saya tak tahulah. Kita tengok reaction dia orang nanti. Surprise apa? Korang stay tune je. Mungkin tak akan post dalam bulan ni. Mungkin akan next. Kita tak tahu. Alright. So sampai sini sajalah kita punya konten. Thank you so much guys. Thank you A-Team kerana sudi. Habis dah. Kejap je. Dah 7 minit dah dilawa dah. 7 minit. Aku lah ni, pasal lah ni, asal dah kena aktifkan balik. Itu je. Okay. Hai guys. Okay, tu saya punya bakal nanti ya. Aiman Nuah dah ni belang jauh. Okay. Mana aku tu? Tak adalah. Saya tak saya lah. Sorry. Okay, sorry. Pinjamnya kamu kau lagi handsome. Okay. Yang tepi tu kau boleh ambil. Ya, mana? Yang penting tu. Partner dia tak ada sini. Oh, mana ni? Ni. Oh ya. Pinky tu jangan. Pinky tu. Oh ya, I know. Oh, patut Pinky juga siut. Gila dah. Kau ambil ni belang mana ni. Oh. Tapi dia tak. Pikang dengan siapa? Pikang Ipan kan? Oh, betul. Ipan apa? Ipan biaran Ipan. Ipan okey eh? Oh. Sekarang ni dulu banyak ada yang tak ada. Ha. Ada ini. Aha. Dengan ni. Kau nak ini tak? Jadilah. Nak tengok kereta pun tak ada. Alright guys. So sampai di sini je lah, okay? Kita jumpa next content insyaAllah. So bye bye. Assalamualaikum.